Hari ini Ina bawa keluarga makan di Pakul Dim Sum. Dari luar memang nampak eksklusif. Bila masuk suasana dia tenang, selesa dan sangat cantik. Dekorasi moden dengan sentuhan elegan memang sesuai kalau nak makan santai bersama keluarga, kawan-kawan atau buat gathering istimewa. Jom Ina share menu yang Ina cuba. Pertama sekali, tradisi siumai. Dumpling ayam dan udang yang lembut dengan topping flying fish roll. Isi dia padat dan rasa udang memang jelas dalam setiap gigitan. Black garlic dumpling. Dumpling ayam dan udang yang di pan fry dengan aroma bawang putih hitam yang wangi dan unik. Golden taru puff. Kulit keladi rangup di luar dengan inti ayam barbecue yang penuh rasa. Memang kombinasi yang unik dan sangat sedap. Sekali cuba memang nak lagi. Duck rice. Itik panggang yang lembut, juicy dan diperap dengan sempurna. Lagi sedap bila dimakan bersama nasi wangi dan sos signature right Nyonya Seabass. Ikan siakap digoreng rangup kemudian disiram dengan kuah nyonya homemade mereka sendiri. Gabungan rasa masam, masin dan sedikit manis dengan sayuran segar memang sangat seimbang. Yin Yong prawn noodle. Gabungan wonton noodle dan kuih tiaw yang lembut bersama udang sungai yang besar dan segar. Prawn yang disaluti sos butter pumpkin yang creamy dengan taburan telur halus di atasnya memang padu. Secara keseluruhannya, semua menu yang kami cuba memang sedap, segar dan menggunakan resepi homemade mereka sendiri. Setiap hidangan ada keunikan rasa yang berbeza daripada restoran dim sum biasa. Yang paling Ina recommend pastilah deep fried Nyonya Seabass dan golden taru puff. Roasted duck rice pun memang sedap. Itik dia lembut dan juicy. Dim sum juga sangat sesuai untuk makan bersama keluarga atau rakan-rakan. Tempatnya eksklusif, tenang dan selesa. Staf pun mesra melayan pelanggan. Malah mereka turut menyediakan ruang peribadi tertutup untuk majlis atau gathering. Kalau korang sedang cari tempat makan yang cantik dengan makanan yang berkualiti, Pakul Dim Sum memang wajib masuk dalam senarai.